أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Belaga, semua yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-18 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang haid atau bersetubuh dengan perempuan melalui duburnya atau mendatangi peramal, kahinan kita letak makna peramal, dalam nota kaki ada saya tulis seorang yang menceritakan perkara yang akan berlaku, atau makna al-kahin. Lepas tu saya datangkan rujukan daripada kitab mana yang menyebut perkara tersebut. Kahin ni mereka yang menceritakan perkara yang akan berlaku. Baik, maka orang yang melakukan perkara tersebut, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi perempuan yang haid, mendatangi perempuan pada duburnya, mendatangi peramal, perbuatan tersebut menjadikan seorang itu kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tulis pada muka surat 107 maksud kufur. Perhatian, maksud kufur di sini adalah kufur yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam jika dia menghalalkan perbuatan tersebut. Sebab perbuatan yang disepakati oleh ulama hukum dia adalah haram, tiba-tiba dia menghalalkan perkara yang haram yang disepakati oleh ulama, maka dia telah kufur yang mengeluarkan diri dia daripada agama Islam. Kemudian atau kufur nikmat jika dia tidak menghalalkannya. Kalau dia tidak menghalalkannya, dia buat tapi dia tidak menghalalkannya, maka kufur yang bukan mengeluarkan daripada agama Islam tapi kufur nikmat. Maksud dia kufur nikmat, ketika Allah Ta'ala bagi nikmat kepada awak, awak kena buat sebagaimana Allah Ta'ala redha, tapi awak buat sebaliknya, bermakna awak telah kufur nikmat. Dan perkara ini disebut dalam beberapa kitab, cuma saya nukil dalam kitab Syarah Masabih karangan Imam Ibnul Malak. Baik, faedah ringkas hadis ini menunjukkan bahawa haram bersetubuh dengan isteri yang masih dalam haid jika dilakukan dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja, satu bab lain, dan mengetahui keadaannya tanpa sebarang paksaan. Sebab dia ada juga orang setengah ni orang tanyalah, dia kata masa bersetubuh tu tak sedar, tengok ada darah ni. Lepas tu dimaafkan. Sebab benda dimaafkan sebab bukan disengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami, janganlah hukum kami sekiranya kami tersalah, jika kami terlupa atau kami tersalah. Salah tu tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah, tidaklah dikira berdosa. Begitu juga dapat difahami bahawa haram melakukan persetubuhan dengan isteri melalui dubur. Lepas tu saya datangkan dalam nota kaki hadis yang lain pula. Jadi bersetubuh dengan isteri melalui dubur, hukum dia adalah haram. Hadis yang ke-19 daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, jaa Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Saya nama bagi Allah, binasa dah hamba wahai Rasulullah. Baginda bersabda, apakah yang membinasakan kamu? Sebab dia. Umar menjawab, aku telah menukar arah pelanaku pada malam tadi. Aku telah menukar arah pelanaku pada malam tadi. Ini kiasan daripada berjima.
dengan isteri. Sepatutnya buat gini tapi buat gini. Aku tukar arwah pelana. Kiasan kepada perbuatan bersetubuh di farak isterinya dari arwah belakang, tapi tetap melalui farak, tapi dari arwah belakang. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang bermaksud isteri-isteri kamu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu bagaimana yang kamu kehendaki. Datangilah daripada depan atau daripada belakang, tetapi jauhilah dubur dan bersetubuh waktu haid. Okey. Cuma hamba ada bincang sikitlah dalam nota kaki, tapi sama tak membacalah. Aqbil wa adbir wattaqid dubura wal haidah ni adalah adakah perkataan Rasulullah ataupun perkataan sebahagian daripada sahabat? Hamba ada bincang dalam nota kaki, panjang sikit. Hadis ni kita nak faham lagu mana hadis ni. Kita nak faham hadis ni. Hamba nak tengok hadis ni tidak akan difahami secara jelas, melainkan kena datangkan hadis yang lain. Pada muka surat 111 hamba datangkan hadis yang lain. Hadis ini menjelaskan bahawa suami dibenarkan menyetubuh isterinya dari berbagai arah selama mana persetubuhan itu melalui farak. Lepas tu saya datangkan hadis pada nota kaki itu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, okey, kita tak baca teks Arab, kita baca terjemahan. Sesungguhnya Ibnu Umar, kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala mengampuninya, telah tersalah anggap. Abdullah bin Abbas kata Ibnu Umar tersalah anggap. Sebenarnya kawasan ini daripada kaum Ansar, ni kawasan ni daripada puak-puak Ansar dulu tinggal bersama dengan kawasan ini daripada kaum Yahudi. Maksudnya puak-puak penduduk Madinah dari kalangan puak Ansar, dia tinggal berjiranan dengan puak Yahudi. Maka pegangan sebahagian daripada puak Yahudi juga diambil dan dipegang oleh sebahagian daripada puak Ansar. Kaum Ansar adalah penyembah berhala, manakala kaum Yahudi adalah ahlul kitab, orang yang ada kitab. Mereka, kaum Ansar, menganggap kaum Yahudi lebih berilmu daripada mereka. Lalu mereka meniru banyak perbuatan Yahudi. Antara amalan Yahudi ialah tidak mendatangi isteri-isteri mereka kecuali dari satu arah, kerana mereka menganggap itu adalah cara yang paling menutup wanita. Cara Yahudi, dia tidak mendatangi isteri dia melainkan daripada satu arah sahaja, sebab dia kata itu adalah lebih menutup bagi wanita. Dan orang Yahudi kata kalau mendatangi wanita daripada pihak belakang akan menyebabkan anak menjadi juli. Ada pegangan-pegangan Yahudi yang yang mana penduduk Madinah terkesan dengan pegangan tersebut. Okey, baik. Maka kaum Ansar mengikuti amalan itu. Adapun kaum Quraisy, penduduk Mekah lain. Kaum Quraisy, mereka bersetubuh dengan wanita dalam berbagai posisi, dan mereka menikmati daripada wanita dari arah depan, belakang, dan wanita berbaring tertelentang. Ini disebut dalam hadis. Okey, kemudian apabila para muhajirin berhijrah ke Madinah, seorang lelaki dari Quraisy telah berkahwin dengan seorang wanita dari Ansar. Dia melakukan seperti kebiasaan orang Quraisy, namun wanita itu menolaknya dan berkata, kami hanya didatangi dari satu arah sahaja, maka lakukanlah seperti itu. Jika tidak mahu, jauhilah aku. Kami didatangi daripada satu arah. Kalau tak mahu, tak payah. Baik. Sehingga perkara itu, perkara antara mereka berdua menjadi besar dan serius. Orang dah cakap lagi. Lalu sampai perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermaksud isteri-isteri kamu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu dari mana sahaja kamu kehendaki. Maksudnya dari depan, isteri belakang, dan isteri dalam keadaan berbaring, asalkan di tempat keluar anak, iaitu farak. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Okey, untuk faham hadis tadi, hamba nak cerita sikit supaya lebih jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Mekah, dia bersetubuh dengan isteri dia dengan dalam berbagai posisi, tetapi penduduk Madinah daripada satu je. Sebab dia terkesan dengan Yahudi. Okey. Kemudian Sayyidina Umar, apabila hidup Madinah, jadi terkesan juga dengan hak puak Yahudi buat. Dah orang duk pegang belakang begitu kan? Cuma malang tu dia tukar plana dia.
sudah punah dah aku. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia bukan buat binasa dah hamba Rasulullah. Rasulullah sebab apa dia? Sebab tu kau arah pelana. Maka barulah tu ayat nisa'ukum harthul lakum. Baik. Dan hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud sehingga berlaku perbalahan di antara pasangan suami isteri. Yang mana isteri kata, kalau mung tidak boleh mendatangi aku daripada satu pihak, tinggal aku. Sampai tahap tu terkesannya penduduk Madinah dengan Yahudi, kerana Yahudi Ahlul Kitab. Okey. Jadi bila kita datangkan hadis yang kedua ni, kita fahamlah kenapa Sayyidina Umar kata binasa. Selagi boleh kalau kita sebut, ni sampingan je lah, buat segar mata. Perempuan dari kalangan puak penduduk Mekah ialah dengan tok lelaki. Maksudnya tok lelaki dia gagah lagi daripada isteri, tapi berbeza dengan perempuan daripada penduduk Madinah. Perempuan penduduk Madinah, perempuan menguasai lelaki. Maksudnya perempuan menguasai lelaki, maksudnya perempuan gagah. Kemudian apabila sahabat berhijrah ke Madinah bersama dengan isteri-isteri dia bergaul dengan perempuan Madinah, akhirnya terkesan dengan perangai perempuan Madinah. Sampai Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah dengar hadis tu kan? Pernah dengar hadis tu kan? Bila kita faham bab ni, maka kita fahamlah kenapakah daripada sudut persetubuhan penduduk Mekah dia lain daripada penduduk Madinah. Okey. Cuma bab ni hamba hanya nak cerita sekadar untuk faham, dia tak boleh lebih-lebih. Hamba pun tapih juga nak lebih-lebih, jadi berhati-hati juga Baik. Okey. Kemudian haram bersetubuh melalui dubur, haram bersetubuh semasa haid. Hadis yang kedua an Ikrimah qal kanat ummu habibata tustahad fa kana zawjuha yaghshaha. Daripada Ikrimah rahimahullah, beliau berkata Ummu Habibah mengalami istihadah dan suaminya bersetubuh dengannya. Okey, ada seorang sahabiah yang dikenali sebagai Ummu Habibah datang istihadah, tapi suami dia tetap menyetubuhi dia. Ni hadis ni hadis mauquf sebab perbuatan sahabat. Hadis mauquf perbuatan sahabat. Dia bukan hadis marfu'. Tetapi ketika mana ada sebahagian daripada sahabiat yang datang istihadah, suami dia bersetubuh dengan dia, kemudian tidak ada dalil daripada syarak yang melarang, sedangkan masa ketika itu wahyu diturunkan, maka ia menunjuk bahawa harus, kerana kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi perkara adalah diharuskan. Kesimpulan yang boleh kita buat, hukum bersetubuh dengan isteri ketika datang haid dan nifas, ijma' ulama' mengatakan haram. Selesai. Hukum bersetubuh dengan isteri ketika isteri datang istihadah, berlaku khilaf di kalangan ulama' adakah dibolehkan ataupun tidak. Pandangan majoriti ulama', termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, hukum dia dibolehkan. Bahkan perkara itu dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Rasulullah ketika mana isteri dia datang istihadah. Okey, baik. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa bersetubuh dengan isteri yang sedang mengalami istihadah adalah dibolehkan. Ini adalah pandangan majoriti ulama, kerana wanita istihadah adalah dalam keadaan suci. Wanita istihadah wanita suci, sebab itulah wajib solat. Sedangkan tiada dalil sahih yang melarang perkara tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, iaitu diharuskan. Lepas tu dalam natakah kita ada cerita lagi, perhatikan penjelasan ini. Okay, tak apalah, kita nak baca hadis yang ke-21 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. Bahawa dia telah mentalak isterinya ketika dalam keadaan haid. Lalu Sayyidina Umar menceritakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah dia rujuk semula isterinya itu. Kemudian hendaklah dia ceraikan wanita itu ketika dia sedang suci,
atau dia dalam keadaan hamil. Okey, maksud hadis rasanya jelas. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dia ada isteri. Isteri dia datang haid, ada balah dia pun, benda tak tahu, dia pun menjatuhkan talak kepada isterinya ketika isterinya datang haid. Apabila Umar tahu benda tersebut, Umar pun pergi ngadu kepada Rasulullah. Bila ngadu kepada Rasulullah, Rasulullah khabar kepada Umar, suruh dia rujuk balik isteri dia. Kemudian hendaklah dia tolak isteri dia ketika isteri dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan mengandung. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dengan sanad yang bersama. Hadis ini sahih. Okey, baik. Maka berdasarkan kepada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar agar merujuk kembali isterinya, menunjukkan bahawa talak ketika isteri berada dalam keadaan haid adalah dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar agar merujuk kembali isterinya, menunjukkan bahawa talak ketika isteri berada dalam keadaan haid adalah dilarang. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar agar merujuk kembali isterinya menunjukkan bahawa talak yang dijatuhkan ketika haid tetap jatuh dan berlaku. Rasul suruh rujuk balik, menunjukkan bahawa talak dalam keadaan haid dilarang. Nanti kita ada hadis yang lain lagi. Kemudian yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia rujuk, bermakna talak dalam keadaan haid jatuh. Kalau tak jatuh, macam mana nak rujuk? Talak dalam keadaan perempuan haid, 4 mazhab mengatakan jatuh. Tapi pandangan Syekh Ibn Taymiyah tak jatuh. 4 mazhab sepakat mengatakan jatuh talak ketika isteri dalam keadaan haid. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma talak dalam keadaan haid adalah diharamkan. Itu jelas. Talak dalam keadaan haid, hukum dia adalah diharamkan. Nanti kita akan baca hadis yang berikutnya, kita akan ulas sikit lagi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar agar merujuk isterinya menunjukkan bahawa disunatkan merujuk kembali isteri yang diceraikan ketika haid. Rasulullah kata balik, suruh dia rujuk balik. Suruh rujuk balik itu ada tuntutan. Jadi bermakna mana-mana lelaki yang menjatuhkan talak isterinya dalam keadaan haid dituntut untuk dia rujuk kembali. Cuma tuntutan rujuk kembali adakah wajib ataupun sunat? Majoriti ulama kata sunat. Walaupun ada kata wajib, majoriti ulama kata sunat. Sebab dia sunat. Ni alasan majoriti ulama. Dia kata sunat sebab dia. Rujuk ni maksud dia rujuk kembali kepada nikah. Hukum asal nikah tu wajib ke tak? Situ pandangan macam tu. Hukum asal nikah wajib ke tak? Kalau wajib ramai. Kalau tak nikah berdosa. Pitih ada tak nikah. Kalau wajib, hukum asal berkahwin bukanlah wajib melainkan dalam situasi tertentu. Rujuk kembali adalah kembali kepada perkahwinan. Sebab itulah ramai ulama termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i dikata benda sunat rujuk kembali, bukan wajib. Walaupun Rasulullah kata suruh di sini difahami dengan sunat, bukan difahami wajib rujuk kembali. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar menceraikan isterinya ketika suci, menunjukkan bahawa talak yang menepati syarak ialah talak yang dijatuhkan semasa isteri dalam keadaan suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar menceraikan isterinya ketika hamil, menunjukkan bahawa talak ke atas isteri yang sedang mengandung adalah harus. Masyarakat kita kadang-kadang hukum hakam saat itu dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang hukum hakam dipengaruhi oleh emosi. Ketika mana berlaku perceraian di antara pasangan suami isteri, di mana isteri dia sedang mengandung, macam-macam dia kecap, tidak bertanggungjawab lah sebab sayang orang puang mengandung, macam-macam. Baik, sebenarnya itu adalah silap. Sebab dia hukum hakam bukan berdasarkan kepada emosi, tapi hukum hakam berdasarkan kepada 2 wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Umar supaya cerai dalam keadaan mengandung. Apabila cerai dalam keadaan mengandung, ia tidak termasuk dalam talak bid'i. Dak nyanyi perempuan, dak nyanyi. Kita jangan tengok perceraian sahaja, bukan kita kena tengok kewajipan lain. Tahu tak? Orang puang apabila dicerai dalam keadaan mengandung, maka diwajibkan kepada bekas suami dia memberi nafkah kepada dia. Kena jaga sebagaimana dia sebagai seorang isteri. Bukan dizalimi, diabaikan lagu tu, bukan. Penuh
sebelum daripada ni banyak tahun dah lah, banyak tahun. Artis ke siapa cerai dalam keadaan mengandung, dapat kecaman daripada netizen. Degurgang. Baik. Sedangkan benda yang berlaku itu adalah benda yang diperintah, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin bercerai. Bukanlah nak suruh cerai, bukan. Cerai nak comel. Sehingga ada hadis yang dhaif menyebut abghadul halali ila Allahi at-talaq. Hadis dhaif abghadul halali ila Allahi at-talaq adalah hadis yang dhaif. Jadi benda yang halal yang tidak disukai oleh Allah Taala adalah talak. Cuma sekiranya talak itu dilakukan dalam keadaan mengandung yang jelas kandungan, ia tidak termasuk dalam talak bid'i. Perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, fadzakara Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fataghayyadha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathhur thumma tahidha fatathhur, fa in bada lahu an yutalliqha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha fatilka al-iddatu kama amarahu Allah. Bahawa dia telah menceraikan isterinya ketika sedang haid. Lalu Umar menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi marah. Rasul marah. Jadi menunjukkan Rasul tidak marah melainkan perkara yang haram, menunjukkan haram bercerai dalam keadaan isteri haid. Tetapi di sana ada 7 situasi, 7 keadaan tidak haram bercerai dengan isteri dalam keadaan haid. Ada 7. Yang pertamanya adalah sebelum daripada bersetubuh. Seorang dia nikah dengan orang perang tu, dak edang nak setubuh, berlaku perceraian. Ketika berlaku perceraian, isteri dia masih tengah datang haid, tidak haram. Sebab dia tidak haram kerana isteri yang dicerai dalam tanpa bersetubuh sebelumnya, tanpa berlaku persetubuhan selepas daripada akad nikah, tidak ada iddah. Mula balik orang puang yang nikah dengan orang lelaki, kemudian dak edang nak bersetubuh, cerai. Perempuan tak ada iddah ke tak? Tak ada iddah. Jadi apabila tidak ada iddah, andai kata masa berlaku perceraian si perempuan saat itu datang haid, tidak menjadi masalah dengan maksud tidak haram. Sebab dia tidak menjadi panjang iddah, dia tak ada iddah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah menceraikan isteri dalam keadaan haid yang di mana isteri itu sedang mengandung. Untuk kita faham bab ni, kita kena cerita dulu isu lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang mengandung tiba-tiba datang darah seperti biasa yang cukup syarat haid, darah itu dikira sebagai darah haid. Ketika berlaku perceraian dalam keadaan mengandung, iddah dia adalah dengan bersalin. Sama ada awak datang haid ataupun tidak. Jadi isteri dia mengandung, datang haid. Masa datang haid, dia menjatuhkan talak. Maka talak itu tidaklah talak bid'i, bukanlah haram. 2. Yang ketiga, dia telah menggantungkan talak isteri dia dengan akhir juzuk haid bagi isteri dia. Contoh lagu mana? Awak tertolak, contoh awak tertolak dengan satu talak pada akhir juzuk haid awak. Maka apabila akhir juzuk haid bini dia bila? Katakanlah bini dia suci pada pukul 9. Suci pukul 9. Jadi bermakna sebelum 1 saat pukul 9 masih lagi ada, lepas tu suci. Sebelum 1 saat suci, sebelum suci 1 saat itu, situ penghujung, situ jatuh talak, lepas tu terus masuk dalam iddah. Sebab iddah kan 3 kali suci kan bagi perempuan yang datang haid kan. Jadi maksudnya dah panjang pun tempoh iddah. Berapa dah? 3. Berapa dah? 3 kan? Yang keempat, khulud. Khulud mana benda khulud? Tebus talak. Isteri ni tak tahan dah dengan tok lelaki ni. Sebab benda tok lelaki tidak bertanggungjawab. Benda tak bertanggungjawab, rokok kuat isap, maidang kuat, kerja malah, api rumah tok lelaki bayar, makanan rumah bini bayar, makanan rumah pun bini juga, rokok tok lelaki pun bini juga, dak mayang pula tok lelaki. Jadi banyak benda gitu. Jadi isteri kata nak lagu mana nak suruh lepas hamba ni, maka dia pun buat khulud, tebus talak. Jadi
Maksud dia tebu talak, talak dengan bayaran tertentu. Berlaku tebu talak ketika isteri dalam keadaan haid, tak ada masalah, tidak haram. Pak, yang kelima, ni melibatkan hamba. Zaman kita tak ada. Seorang hamba yang tok ngulu dia, ni hamba, ni penghulu dia, tiba-tiba penghulu dia kahwinkan hamba dia dengan seorang lelaki. Lepas tu tok ngulu dia kata ni, sekiranya suamimu menjatuhkan talak kepadamu, maka mu merdeka. Sekiranya tok lelakimu talak mu ada pada hari ni, mu merdeka. Dia sedang dalam keadaan haid. Maka kalau tok lelaki dia talak dia pada hari itu, pada hari dia sedang haid, tidak haram. Sebab dia agar dia merdeka. Orang lain dah ingat dah. Nanti kita tengok sebelah orang lain. Dah ingat dah. Jadi ada situasi-situasi tertentu tidak haram menjatuhkan talak isteri dalam keadaan isteri datang haid. Secara umumnya tidak dibolehkan. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia merujuk kembali isterinya. Kemudian hendaklah dia menahan isterinya itu sehingga dia suci, kemudian dia haid lagi dan suci. Rasul kata, rujuk, pegang isteri dia, sehingga isteri dia suci, datang haid suci. Lepas tu baru nak talak, tak apa. Dah warna sampai ke 2 kali suci kena pegang dulu baru nak baru boleh nak cerai pula. Okey. Ana ada tulis dalam nota kaki tapi kita tak baca apa yang disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab. Antara yang disebut oleh beliau adalah supaya tidak jadi rujuk saat itu tujuan untuk tolak. Jadi kalau dia cerai isteri dalam haid, lepas tu dia nak rujuk kerana nak cerai dalam keadaan suci, jadi bermakna dia rujuk balik isteri dia dengan niat untuk cerai dalam keadaan suci. Dia lebih kurang hukum bagi orang yang berkahwin dengan seorang perempuan dengan niat untuk menceraikan. Sebab itulah tak comel buat lagu tu. Lepas tu dinyatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, hukum tersebut bukanlah wajib, hukum tersebut adalah sunat. Okey, hamba tak baca, cuma hamba bagi kunci je. Boleh baca sendiri yang hamba tulis dah. Jika dia ingin menceraikannya ketika itu, maka ceraikanlah dalam keadaan isteri itu suci sebelum dia menyentuhnya. Bercerai dengan isteri dalam keadaan suci tapi dia bersetubuh dengan isteri dalam suci tersebut juga termasuk dalam talak bid'i. Maka itulah tempoh iddah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala katakan, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Maka hendaklah kamu cerai ketika perempuan masuk dalam iddah. Jadi kena cerai dalam keadaan dia suci yang tidak disentuh. Faedah ringkas, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah apabila mengetahui Ibnu Umar menceraikan isterinya semasa haid. Ini menunjukkan bahawa talak dalam keadaan haid adalah haram. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah melainkan terhadap perkara yang diharamkan. Maka talak seperti ini termasuk dalam kategori talak bid'i yang diharamkan. Tapi haram kepada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar agar merujuk kembali isterinya yang diceraikan ketika haid, menunjukkan bahawa rujuk dalam keadaan ini adalah dituntut. Kerana talak itu berlaku dalam waktu yang dilarang. Namun tuntutan rujuk ini adalah tuntutan sunat, bukan tuntutan wajib. Lepas tu tengok dalam kitab mana ada nota kaki di bawah. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa talak sunni adalah talak ketika suci yang tidak disetubuhi dalam suci itu. Itu talak sunni. Talak sunni adalah talak ketika dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi ketika suci tersebut. Okey, kita boleh buat beberapa kategori. Talak dalam keadaan haid secara umumnya adalah haram. Sama juga dalam keadaan nifas. Yang keduanya, talak di dalam keadaan suci tapi dia bersetubuh dengan isteri dalam keadaan suci, hukum dia adalah haram. Yang ketiganya, talak ketika mengandung yang jelas dah kandungan, ni tidak haram. Ni hukum dia adalah harus. Yang keempatnya adalah talak ketika suci yang tidak disentuh dalamnya, hukum dia juga adalah harus. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa talak sunni adalah talak ketika suci yang tidak disetubuhi dalam suci itu. Hadis yang ke-23 daripada Subai'ah binti Al-Harith radhiyallahu anha, anna Subai'ata bint Al-Harith kanat tahta Sa'd ibn Khawlah wa huwa min bani Amir ibn Lu'ay wa kana mimman shahida Badra fatuwfiya anha fi hajjatil wada' wa hiya hamil falam tanshab aw wada'at hamlaha ba'da wafatih falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab
فدخل عليها أبو السنابل بن معكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملتي للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. Bahawa Subai'ah al-Aslamiyah, dia adalah isteri kepada Sa'ad bin Khawlah daripada Bani Amir bin Lu'ay, yang dia termasuk dalam sahabat yang hadir peperangan Badar. Jadi Sa'ad bin Khawlah daripada Bani Amir bin Lu'ay termasuk dalam salah seorang sahabat yang menyertai peperangan Badar. Suaminya meninggal dunia pada waktu Haji Wada' ketika dia sedang hamil. Tidak lama setelah suaminya wafat, dia pun melahirkan. Ketika dia telah suci dari darah nifasnya, dia berhias untuk menerima lamaran daripada lelaki yang ingin melamar. Lalu datanglah Abu Sanabil bin Ma'kak daripada Bani Abdiddar, dan dia berkata kepadanya, mengapa aku melihat engkau berhias untuk para lelaki? Nampaknya engkau ingin berkahwin. Demi Allah, engkau tidak boleh berkahwin sebelum lalu 4 bulan 10 hari. Subai'ah berkata, ketika dia mengatakan hal itu kepadaku, maka aku mengenakan pakaian-pakaianku pada badanku. Maksudnya mengenakan pakaian tambahan seperti selendang dan selimut untuk menutupi dirinya dengan lebih sempurna. Dia gini, dalam hadis dia ada sebut lagu mana? Jama'tu alayya thiyabi. Jama'a ni mana-mana aku kumpulkan atasku pakaianku. Kita nak faham makna benda jama'tu alayya thiyabi. Dia pakai dah di rumah tu, dia pakai dah baju, bukan nak pakai. Tapi kalau nak keluar, dia akan pakai selapis lagi orang puang zaman dulu. Macam kain selimut, dia akan pakai selapis lagi buat kelubung. Itu makna jama'tu alayya thiyabi. Kemudian dia pun pergi jumpa dengan Rasul hina amsaitu. Hina amsaitu ni pada waktu petang. Maksud ketika waktu petang di sini adalah ketika suasana sudah gelap, iaitu waktu malam bermula. Dan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada baginda tentang hal tersebut. Maka baginda menyatakan bahawa aku telah halal ketika aku melahirkan anak, dan baginda menyuruh aku berkahwin jika aku inginkan. Okey, baik. Ceritanya ada seorang sahabiat nama Subai'ah bintil Harith. Dia ni adalah isteri kepada Sa'ad bin Khawlah. Tiba-tiba suami dia meninggal dunia pada tahun Hajjatul Wada'. Dia dalam keadaan mengandung, tapi tak lama dah nak bersalin. Lepas meninggal sekejap, dia bersalin. Lepas bersalin habis nifah. Dia pun berhias untuk lelaki yang ingin melamar. Baik. Kemudian terserempuk dengan Abu Sanabil bin Ma'kak. Kata Abu Sanabil, baru lagi suami mati, beriah dah, nak nikah pula ni. Mu tak boleh nikah, mereka mu kena beredah 4 bulan 10 hari. Sebab edah kematian suami 4 bulan 10 hari. Maka Subai'ah tak puas hati. Kata tak betul Abu Sanabil bin Ma'kak kamu ni. Cara nak mensahkan betul ke tak, pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia pun khabar kepada Rasulullah tentang apa hak yang disebut oleh Abu Sanabil bin Ma'kak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi fatwa kepada dia, dia sesungguhnya telah halal untuk berkahwin ketika dia bersalin. Dan Rasulullah suruh dia berkahwin sekiranya dia inginkan. Jadi hadis ni dia menunjukkan, dapat difahami daripada hadis ini bahawa tempoh iddah bagi wanita hamil yang suaminya meninggal dunia tamat sejurus selepas melahirkan kandungannya, tanpa mengira sama ada kelahiran itu berlaku dalam tempoh yang singkat atau lama selepas kematian suami. Okey, gini. Dia iddah cerai lain daripada iddah kematian. Iddah kematian, kalau perempuan tu mengandung adalah dengan bersalin. Kalau perempuan tu tidak mengandung, 4 bulan 10 hari. Itu kena faham. Kalau perempuan tu mengandung, iddah dia dengan bersalin, walaupun sekejap. Dah kena sekejap. Contoh, seorang perempuan sedang mengandung, tinggal masa 2 hari dia lagi nak bersalin. Dak-dang masa 2 hari nak bersalin, suami dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Mungkin kemalangan dan seumpamanya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Baru dah tu 2 hari dia bersalin. Lepas dia bersalin, walaupun dah habis lagi nifas, dia halal dah untuk berkahwin. Halal nikah, halal akad nikah. Manakala bersetubuh tak boleh.
Sebab ada darah nifas. Halal akad nikah. Okey. Tanpa mengira sama ada kelahiran itu berlaku dalam tempoh yang singkat atau lama selepas kematian. Firman Allah Taala, wa ulatul ahmali ajaluhun ay yad'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, tempoh iddah mereka ialah mereka melahirkan kandungan mereka. Cuma pandangan sebahagian sahabat, segelintir sahabat, pandangan Abdullah bin Abbas, pandangan Sayyidina Ali, iddah dia adalah ab'adul ajalain, yang paling jauh di antara dua tempoh. Dia panggil iddah dia adalah ab'adul ajalain. Bagaimana ab'adul ajalain? Kalau dia mengandung 8 bulan dah, 3 bulan lagi, tiba-tiba suami dia meninggal dunia, maka iddah dia bukan dengan bersalin, tapi dengan 4 bulan 10 hari. Sebab 4 bulan 10 hari adalah lebih jauh berbanding dengan bersalin. Akan tetapi, kalaulah dia baru mengandung sebulan, 8 bulan lagi nak bersalin, tiba-tiba tok lelaki dia meninggal dunia, maka iddah dia adalah dengan bersalin. Kerana bersalin lebih jauh daripada 4 bulan 10 hari. Itu maknanya ab'adul ajalain. Seorang wanita dibenarkan berkahwin dalam tempoh nifasnya, namun haram bagi suaminya melakukan persetubuhan dengannya sehingga dia suci. Baik. Hadis yang ke-24 daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid. Diperintahkan kepada orang ramai. Siapa yang memerintahkan? Yakni Rasulullah, bahawa akhir masa mereka ketika berada di Mekah adalah dengan melakukan tawaf di Baitullah, kecuali diberi keringanan kepada wanita yang sedang haid. Kita pergi Mekah, kita nak tinggal di Mekah, hak last sekali biar tawaf. Hak last sekali. Mereka untuk perempuan yang haid diberi keringanan. Tidak dituntut orang perempuan haid untuk tawaf. Bahkan tak boleh dia tawaf. Faedah ringkas dapat difahami daripada hadis ini bahawa ada tuntutan agar menunaikan tawaf wada', tawaf selamat tinggal sebelum berangkat meninggalkan Mekah, termasuklah ke atas perempuan. Tuntutan ini adalah tuntutan wajib menurut pandangan mu'tamad. Mengikut pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, tuntutan ini tuntutan wajib. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, tawaf wada' hukum dia adalah sunat. Kewajipan tawaf wada' gugur ke atas perempuan yang didatangi haid. Perempuan datang haid, gugur kewajipan tawaf wada'. Daripada Abdullah bin Sa'ad katanya, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an muwakalatil haid faqal wakilha. Daripada Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makan bersama wanita haid. Lalu baginda bersabda, makanlah bersama dengannya. Jadi boleh kita makan bersama dengan perempuan haid. Maksudnya darah yang ada pada kemaluannya kotor saat itu tidak menghalang untuk kita nak makan bersama. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa harus suami makan bersama isteri yang sedang didatangi haid. Hadis ke-26 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab wa ata'arraqu al-'arqa. Baca dengan al-'arqa. Kalau araqan makna peluh, al-'arqa adalah gigi daging yang ada pada tulang, saki-baki daging yang ada pada tulang. Okey. Fayadha'ufahu ala mawdi'i fiyya fayashrab wa ata'arraqu al-'arqa wa ana ha'id thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'ufahu ala mawdi'i fiyya. Aku pernah minum air dalam keadaan aku haid. Ni Aisyah dalam keadaan haid dia minum air. Lepas tu kemudian aku berikan bekas itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku minum dan baginda minum. Mana tempat yang Aisyah minum, Rasul letak mulut Rasulullah. Jadi bermakna mulut orang haid suci, air liur orang haid suci, tidak menjadi masalah pun. Tidak menjadi masalah, darah je najis. Dan aku pernah menggigit daging dari tulang yang masih ada sisa dagingnya, tulang yang ada sisa dagingnya, dia pun kekah. Dalam keadaan aku haid, lalu aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Ini menunjukkan bahawasanya mulut wanita yang sedang haid adalah suci. Begitu air liurnya dan seluruh anggota tubuh badannya suci. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sisa minuman dan makanan wanita yang sedang haid adalah suci dan harus makan serta minum bersamanya. Hadis ke-27 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat turajjilu ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid yudni lahu ra'sahu wa hiya fi hujratiha faturajjiluhu wa hiya haid.
bahawa beliau Aisyah pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang haid. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf dalam masjid dan baginda mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada dalam biliknya. Lalu Aisyah menyisir rambut baginda sedangkan beliau masih dalam keadaan haid. Jadi Aisyah dalam keadaan haid, lepas tu dia sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada dalam masjid. Faedah ringkas hadis ini dapat difahami bahawa harus bagi wanita yang sedang haid menyisir rambut suaminya. Begitu juga dapat difahami bahawa harus bagi wanita yang sedang mengalami haid melakukan khidmat kepada suaminya. Baik. Hadis yang ke-28, yang dulu huraian panjang, kita dah huraian panjang supaya setempat kita habis 40 hadis sebelum kompak lagi insya-Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'il wahid kilana junub wa kana ya'muruni fa attazir fayubashiruni wa ana ha'id wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif fa aghsiluhu wa ana ha'id. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu bekas air yang sama sedangkan kami berdua dalam keadaan berjunub. Aisyah dengan Rasulullah dalam keadaan berjunub, mandi wajib daripada bekas yang sama. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku memakai kain. Dia izar ni kain yang dipakai di antara pusat dengan lutut. Lalu aku memakai kain dan baginda menyentuhku, berbaring bersamaku dan menyentuh kulitnya dengan kulitku. Sedangkan aku sedang haid dan baginda mengholorkan kepalanya kepadaku sedangkan baginda sedang beriktikaf, lalu aku mencucinya, basuh kepada baginda sedangkan aku dalam keadaan haid. Jadi faedah ringkas, hadis ini menunjukkan bahawa suami dibolehkan mengambil keseronokan daripada isterinya yang sedang haid kecuali dengan bersetubuh dan menyentuh bahagian antara pusat dan lutut tanpa lapik. Kalau lapik tak apalah. Hadis ini dapat difahami bahawa wanita yang sedang haid diharuskan membasuh kepala suaminya. Begitu juga dibolehkan bagi lelaki dan isterinya mandi menggunakan air daripada satu bekas yang sama. Mandi daripada satu bekas yang sama tidak menjadi masalah di antara pasangan suami isteri. Hadis yang berikutnya daripada Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haid, fi hijri wa ana haid, thumma yaqra'ul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di atas pangkuanku. Rasul sandar di atas pangkuan Aisyah sedangkan aku dalam keadaan haid, kemudian baginda membaca Al-Quran. Orang tanya kita, hadis ni kita nak contoh mudah. Orang tanya kita, baca Al-Quran dalam tandas saya tahu, dah baca Quran dalam tandas tu salah, dilarang, makruh. Saya bukan baca dalam Quran dalam tandas, saya nak masuk tandas tapi orang batul, tapi saya kena ngulang Quran. Sementara saya tunggu orang masuk tandas, saya ngulang Quran depan pintu tandas. Apakah hukum? Boleh faham tak soalan? Jawapannya hukum ni adalah harus. Sebab dia harus. Apakah dalil hadis ni? Rasulullah, darah najis tak? Darah najis. Rasulullah baca Al-Quran di dalam pada pangkuan Aisyah berdekatan dengan najis. Maka berdasarkan kepada hadis ini, membaca Al-Quran berhampiran dengan najis tidak dilarang. Jelaskan. Membaca Al-Quran berhampiran dengan najis, dengan berhampiran dengan tempat najis tidaklah dilarang. Hak yang dilarang dalam tempat najis. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa dibolehkan suami menyentuh isterinya yang sedang haid. Itu jelas dah. Benda gitu khabar boleh sentuh isteri dalam keadaan haid. Sebenarnya benda yang kita rasa biasa, tapi ada setengah tempat manusia, tempat masyarakat kita tak tahu lagi. Tahu tak, Amba pernah jumpa, Amba pusing ngajar di mana, Amba pernah jumpa ada segelintir masyarakat di tempat tersebut, dia tidak makan masakan yang dimasak oleh isteri dia ketika isteri sedang haid. Dia tidak makan masakan yang isteri dimasak ketika isteri sedang haid. Sebab benda-benda kecil lagu ni mungkin orang yang duk belajar sama, benda kecil aja ni. Hadis ini menunjukkan bahawa dibolehkan suami menyentuh isteri yang sedang haid. Kecil aja ni, tapi sebenarnya bukan semua tempat kecil, ada mereka yang tidak tahu lagi. Begitu juga dapat dipahami bahawa tubuh badan dan pakaian wanita haid adalah suci selagi tidak terkena darah haid. Selagi tidak terkena darah haid, jadi tubuh badan, pakaian wanita adalah suci. Sebab itulah Rasul menyandar. Kalau najis Rasul tak sandar pula. Boleh membaca Al-Quran di atas pangkuan wanita yang sedang haid. Boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring dan bersandar.
Itu jelas Allah Taala sebut dalam Quran, alladhi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi baca Quran termasuk dalam zikir, boleh baca dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Boleh membaca Al-Quran berhampiran dengan najis. Tadi kita cerita dah. Dan perkara ni disebut di dalam syarah Imam Nawawi di atas Sahih Muslim. Hadis ini sebagai isyarat bahawa perempuan yang haid tidak boleh baca Al-Quran. Hadis ini sebagai isyarat. Orang puan haid tidak boleh baca Al-Quran. Kerana isyarat tidak disebut secara jelas, di isyarat. Kerana isyarat, tengok. Aisyah kata begini, Rasulullah duduk bersandar di atas pangkuanku, aku haid baca Quran. Kenapa dia sebut Rasul baca Quran? Isyarat bahawasanya perempuan yang datang haid tidak boleh baca Al-Quran. Dan perkara ini disebut oleh Imam Ibn Daqiq al-Id dalam kitab Al-Ihkam Syarah kepada Umdatul Ahkam. Dalam nota kaki ada sebut. Hadis yang ke-30, an Ummi Salamah qalat, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mudtaji'atun fi qamisatin id hidtu fansalaltu fa akhadhtu thiyaba hidati qal anufisti qultu na'am fada'ani fadtaja'tu ma'ahu fil khamilah." Ketika aku sedang berbaring bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut, tiba-tiba aku didatangi haid. Ummu Salamah kata sedang duduk dalam satu selimut bersama dengan Rasulullah, mari haid. Maka aku pun beransur keluar secara diam-diam. Keluar slow-slow. Lalu aku mengambil pakaian ketika haidku. Maksudnya pakaian ketika haidku, pakaian yang telah aku sediakan untuk dipakai ketika haid. Masyarakat dulu mungkin air payah, pakaian pun tak banyak. Jadi pakaian kain payah. Pakaian ketika tidak haid, pakaian ketika haid dia khususkan pakaian yang tertentu. Pakaian yang ketika haid, kalau kena darah haid mudah, pakaian tu tak ada masalah kena darah haid. Dia khususkan pakaian yang digunakan ketika haid. Sebab darah haid mungkin akan kena pada pakaian. Okey. Jadi dia pun keluar daripada Rasulullah, dia pun pakai pakaian yang diguna ketika haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu haid?" Aku menjawab, "Ya." Lalu baginda memanggilku. Maka aku pun berbaring kembali bersama baginda di bawah satu selimut itu. Jadi maksudnya ada masalah di bawah satu selimut bersama dengan isteri yang haid. Cuma jangan bersetubuh, atas pandangan satu pendapat. Yang keduanya jangan bersetubuh dan mengambil keseronokan di antara pada anggota yang di antara pusat dengan lutut, atas pandangan yang kedua. Okey. Faedah ringkas hadis ini menunjukkan bahawa harus tidur dan berbaring bersama isteri yang sedang haid di bawah satu selimut, asalkan terdapat penghalang yang menutup antara pusat dan lutut, atau sekurang-kurangnya menutup kemaluan menurut pandangan yang hanya mengharamkan persetubuhan. Di perempuan yang haid ni berlaku khilaf, adakah semata-mata bersetubuh je diharamkan ataupun bersetubuh dan dekat-dekat dengan bersetubuh juga diharamkan? Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i kata bersetubuh diharamkan dan mengambil keseronokan pada anggota yang di antara pusat dengan lutut juga diharamkan. Jadi kalau isteri yang datang haid atas pandangan di antara pusat dengan lutut tidak boleh, sekurang-kurang pakai kain. Dan itu yang dilakukan isteri Rasulullah. Kalau atas pandangan yang mengatakan tak boleh bersetubuh, tak pakai kain, tak apa, yang penting tidak melakukan persetubuhan dan tutup pada kawasan yang keluar darah itu sahaja. Okey, baik. Hadis yang ke-31 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi asy-syi'aril wahid wa ana haidun qamith fa in asabahu minni shay'un ghasala makanahu wa lam ya'duhu wa in asaba ta'ni thawbahu minhu shay'un ghasala makanahu wa lam ya'duhu wa shalla fi." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermalam dalam satu kain yang sama. Maksudnya tidur bersama dalam satu kain yang menyentuh kulit kedua-duanya. Satu kain, tak ada bakar dia di antara pasangan suami isteri itu bersentuh kulit. Baik. Sedangkan aku didatangi haid, maka jika terkena sesuatu daripadaku, yakni darah haid pada baginda, baginda mencuci tempat itu dan tidak melebihi tempat yang terkena. Kalau kena di kaki, Rasul basuh di kaki. Kalau kena di tangan, Rasul basuh tangan. Kena darah haid. Baik. Dan warna kena darah haid. Okey, dia perempuan di zaman dulu tidak seperti perempuan zaman kita. Zaman kita apabila datang haid pakai tuala wanita. Orang perempuan zaman dulu mungkin ada sebahagian pakai, bukan, dan sebahagian yang tak pakai.
Sebab kain barang mahal dulu. Baik, zaman kita kain barang murah. Kalaulah dan jika terkena yang dimaksudkan adalah pada pakaian baginda, kalau kena pakaian sesuatu daripada darah haid, baginda mencuci tempat itu dan tidak melebihinya. Rasul basuh tempat tu. Kalau kena tangan, basuh kat kuasa tangan aja. Tidak melebihi, bukan basuh selah baju. Dan tidak melebihinya. Kemudian baginda menunaikan salat dengan pakaian itu. Okey, faedah ringkas, hadis ini menunjukkan bahawa harus suami isteri berkongsi selimut dan bersentuh kulit. Walaupun isteri sedang haid, selagi tidak melakukan perkara yang dilarang oleh syarak, jima'. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa darah haid dihukum sebagai najis dan wajib dibersihkan sekiranya terkena pada tubuh atau pakaian. Sebab Rasul basuh. Kena Rasul basuh. Dapat difahami daripada hadis ini juga bahawa memadai mencuci bahagian yang terkena najis sahaja, tanpa perlu membasuh keseluruhan pakaian dan badan. Okey, hadis yang ke-32. An-Nudbah qalat. Hadis ini sedap juga ni. Tengok boleh Qalat arsalatni Maimunatu bintul Harith ila imraati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum wa kanat bainahuma qarabah. Fara'aitu firashaha mu'tazilan firashah. فظننت أن ذلك الهجران فسألتها فقالت لا ولكني حائض فإذا حضت لم يقرب فراشي فأتيت ميمونة فذكرت ذلك لها فردتني إلى ابن عباس فقالت أرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوب ما يجاوز الركبتين. Daripada Nudbah, dia berkata, Maimunah bintul Harith, salah seorang daripada isteri Rasulullah, menyuruh aku pergi kepada isteri Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah anak saudara kepada Maimunah. Dia suruh pergi jumpa dengan isteri Abdullah bin Abbas. Dan antara mereka berdua ada hubungan kekeluargaan. Maimunah dengan Abbas ada hubungan kekeluargaan. Maka aku pun melihat tempat tidur isterinya berasingan daripada tempat tidurnya Abdullah bin Abbas. Masuk dalam rumah dia, tu laki duduk situ, isteri duduk situ. Maksudnya hamparan isteri diasingkan daripada hamparan suami. Nudbah kata, mungkin baloh berkali jadi nak didik isteri, maka asingkan tempat tidur. Mungkin baloh berkali. Dah baloh kan? Nak didik isteri, maka asingkan tempat tidur. Itu disebut dalam Al-Quran. Kemudian maka aku menyangkakan bahawa pemisahan tempat tidur itu berlaku kerana si isteri sedang dijauhi oleh suami disebabkan perselisihan. Lalu aku bertanya kepada si isteri tersebut dan dia menjawab. Aku pun tanya, nak tanya juga balah dia. Dah buat apa tidur suku-suku awak sana, abang sana. Buat apa? Baik. Dan dia menjawab. Isteri kepada Abdullah bin Abbas menjawab lagi, tidak, tak ada balah dia, tetapi aku sedang haid. Abang tidur suku-suku, aku datang raguh Okey. Lepas tu kemudian tetapi aku sedang haid, maka apabila aku didatangi haid, suamiku tidak mendekati tempat tidurku. Jadi aku bila aku datang haid, lelaki aku lagi tidur jauh Lalu aku mendatangi Maimunah. Nudbah pergi jumpa dengan Maimunah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Maimunah menghantarku kepada Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, adakah kamu tidak menyukai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kamu tidak suka sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah walaupun isteri dalam keadaan haid, tidur sekali. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur bersama isteri baginda yang haid dan antara mereka berdua hanya sehelai kain yang tidak menutupi lebih daripada paras lutut. Itu je. Hak lain tak ada belis, tak daripada pusat sampai lutut, itu je. Dia dengan Rasulullah, isteri Rasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa perpisahan tempat tidur antara suami dan isteri yang sedang haid tanpa ada sebab syar'i yang lain adalah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidaklah sampai kepada haram. Hadis yang ke-33 daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Dulu wanita nifas pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ni tidak solat selama 40 hari. Lepas beranak tidak solat selama 40 hari. Sebab 40 hari itu adalah tempoh kebiasaan nifas. Andai kata darah telah berhenti sebelum 40 hari, itu jelas wajib kena solat. Dalam riwayat Imam Abu Daud, tadi riwayat Imam Tirmidzi, dalam riwayat Imam Abu Daud, kanatil mar'atu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu fi an-nifasi 40 lailatan la ya'muruhan
la ya'muruhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Maksudnya dia seorang wanita daripada wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Seorang wanita daripada wanita Nabi, ana ada tulis di bawah. Pernah duduk, maksudnya tidak solat dalam nifas selama 40 malam. Tak solat dalam nifas selama 40 malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya mengqada solat yang ditinggalkan semasa nifas. Ini menunjukkan bahawa solat yang ditinggalkan pada masa nifas gugur kewajipannya. Gugur kewajipan qada. Tidak wajib qada. Rasul nak suruh pun dia qada semula. Faedah ringkas, berdasarkan hadis ini wanita yang bersalin tidak mengerjakan solat kerana keluar. Berdasarkan hadis ini wanita yang bersalin tidak mengerjakan solat kerana keluarnya darah nifas selama 40 hari. Wanita yang bersalin tidak mengerjakan solat kerana keluarnya darah nifas selama 40 hari. Selama 40 hari tak boleh solat. Namun menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tempoh 40 hari ini adalah tempoh kebiasaan nifas. Sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Jika darah nifas berhenti sebelum mencapai 40 hari, maka wajib mandi dan menunaikan solat. Jika darah nifas berhenti sebelum mencapai 40 hari, maka wajib mandi dan menunaikan solat. Ni bab banyak juga, abang nak sentuh kot sikit. Setiap kali abang mengajar, mesti bab ni. Di Terengganu, ada beberapa tempat di Terengganu, orang puang lepas daripada bersalin, mereka berpantang dan mereka tidak akan solat selama mana belum habis tempoh berpantang, walaupun darah nifas telah berhenti sebelumnya. Gana cerita, di Terengganu ada tempat orang patang 40 hari, ada tempat 45 hari. Kawasan Bukit Petiti berapa hari patang lepas daripada bersalin? Ke 100 hari? Berapa hari Orang puang. Kau puang jauh belaka. Berapa hari sini patang? Ke pakai patang ada orang sini? 44. Masya Allah. Yang lain. Ya, ada tempat 40, ada tempat 44, ada tempat 45, ada tempat 50, ada tempat 60. Dalil, jangan tanya hamba, tu tanya orang puan dalil dia. Dalil berpantang dengan bilangan hari tersebut. Okey. Isunya, kalaulah selama tempoh berpantang tu darah masih keluar, jelas gugur kewajipan solat. Tapi yang masalahnya, ada sebahagian daripada perempuan darah dia telah berhenti sebelum habis tempoh berpantang, tapi tetap dia tidak solat. Ni adalah salah. Ada tempat 40, ada tempat 45, ada tempat 50, dan ada tempat 60 hari. Ada tempat 60 hari tempoh berpantang. Hak yang hamba jumpa di Terengganu, di Pahang, Negeri Sembilan, di Perak, di mana lagi Selangor, Sabah, Sarawak. Benda sama je berlaku. Lagi tak habis pada berpatang, tak bayang. Walaupun darah telah berhenti sebelum habis tempoh berpatang. Saya ulang balik sekali lagi orang puang. Baik. Dengan saya pun ngatuk sebenarnya. Okey, saya ulang sekali lagi. Lepas daripada bersalin, orang puang tak solat kerana keluar darah nifas. Kalaulah tempoh berpantang 40 hari ataupun 44 hari, darah nifas keluar sehingga cukup 40 hari, 44 hari, hak tu jelas gugur solat. Hak tu jelas. Hak yang kita nak bincang ni, darah nifas berhenti sebelum hari ke-40, tetap dah solat juga. Ni salah. Ni salah. Baik. 40 hari saat ni tu adalah kebiasaan nifas. Tapi mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari, 40 hari adalah kebiasaan nifas. Berdasarkan hadis, jika darah nifas berhenti sebelum mencapai 40 hari, maka wajib mandi dan menunaikan solat. Lepas tu saya ada tulislah dalam nota kaki apa yang disebut oleh Imam Tirmizi. Berdasarkan hadis ini juga haram melakukan solat dalam tempoh nifas. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa solat yang ditinggalkan dalam tempoh nifas tidak wajib dia qada. Tidak wajib qada. Hadis ke-34 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Allah Taala tidak menerima solat wanita haid melainkan dengan memakai khimar, memakai tudung. Wanita haid di sini adalah yang sudah balik. Kenapa dihurai wanita yang haid di sini adalah yang sudah balik? Perempuan yang haid haram dia solat. Kalau dia solat dalam keadaan haid, walaupun pakai tudung,
tetap tak sah solat dia. Maksud haid di sini adalah perempuan yang telah balik. Jadi Allah Ta'ala tidak menerima solat perempuan yang haid, maksudnya solat perempuan yang balik, melainkan dengan memakai tudung. Hadis ini menunjukkan bahawa kepala wanita termasuk dalam aurat ketika solat. Oleh itu, wanita yang telah balik wajib menutup seluruh auratnya dalam solat, termasuk kepalanya. Solatnya tidak sah sekiranya dia tidak menutup kepala. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa haid merupakan salah satu tanda seorang wanita mencapai usia balik. Sebab Rasul kata innallaha la yaqbalu salatal haid. Jadi bermakna haid ini salah satu daripada tanda seorang perempuan itu balik. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ke-35, katanya kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma tusalli fi. Salah seorang daripada kami, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalami haid, kemudian dia mengikis darah itu dari pakaiannya ketika dia telah suci. Dari pakaian dia kena darah haid masa suci saat itu, nak guna solat dia pun kikis darah haid daripada pakaian, lalu dia membasuh tempat terkena darah dan memercikkan air ke seluruh pakaian. Percik air ke seluruh pakaian kerana nak menolak waswas. Kemudian dia solat dengan memakainya. Lepas tu hadis ini dapat difahami bahawa darah haid adalah najis dan wajib dibersihkan dengan air daripada pakaian sebelum mendirikan solat dengan memakai pakaian tersebut. Tidak wajib membasuh seluruh pakaian, bahkan memadai membasuh bahagian yang terkena najis sahaja. Hadis yang ke-36. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawlah bint Yasar atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fihi, fa kayfa asna'?" قال إذا طهرت فاغسلي ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. Daripada Abu Hurairah bahawa Khawlah binti Yasar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai satu helai pakaian dan aku mengalami haid dalam pakaian itu. Jadi aku ada selah pakaian. Jadi aku ketika aku haid aku pakai pakaian tu dan pakaian tu kena darah. Maka apakah yang patut aku lakukan?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila kamu telah suci, maka basuhlah pakaian itu. Kemudian solatlah dengan memakainya." Kalau suci, basuh pakaian tu, lepas tu guna pakaian tu untuk buat solat. Tapi lepas daripada basuh. Kemudian Khawlah bertanya lagi, "Bagaimana jika darah itu tidak keluar sepenuhnya? Kalau ada lagi Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, "Cukup bagimu membasuh darahnya dan kesangnya tidak memudarat kamu." Kesang darah tak ada masalah. Faedah ringkas, berdasarkan hadis ini, wajib membasuh darah haid yang terkena pada pakaian sekiranya ingin menunaikan solat dengan menggunakan pakaian tersebut. Kemudian hadis ini dapat difahami bahawa apabila pakaian atau seumpamanya telah dibasuh daripada darah haid, namun masih terdapat kesang warna darah yang sukar dihilangkan, maka ia tidak menjejaskan taharah dan tidak menjejaskan kesahihan solat. Okey, kita dalam bab najis. Kita dalam bab najis ainiyah. Apa yang diwajibkan kepada kita dalam bab najis ainiyah adalah kita mesti kena menghilangkan ain najis dan menghilangkan sifat najis, termasuk warna, rasa dan bau. Cuma warna yang sukar untuk dihilangkan dimaafkan. Bau yang sukar untuk dihilangkan dimaafkan. Warna yang sukar dihilangkan dimaafkan berdasarkan kepada hadis ni. Kata Rasulullah, yakfiki ghaslud dam wa la yadurruki atharuh. Okey, baik. Hadis yang ke-37 daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl wa ana ila jambi wa ana haidun wa alayya mirtun wa alayhi ba'dahu ila jambi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat pada waktu malam sementara aku berada di sisinya dalam keadaan aku sedang haid, dan ada sehelai kain atasku dan atas baginda sebahagiannya diletakkan di sampingnya. Okey, aku sedang haid, aku duduk tepi, Rasul solat, Rasul pakai kain yang mana sebahagian kain berada di atasku, kain besar. Kain itu dapat menutup Aisyah dan dapat menutup Rasulullah dalam keadaan Rasul solat. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, hadis ini menjadi dalil bahawa dibolehkan solat di tepi wanita yang sedang haid. Warak lagu mana pun seorang lelaki, janganlah masa nak solat bini dia tidur tepi, dia sepak kaki jauh tu. Orang nak mayang ni, awak tu datang uzur. Otak. Jangan gitu. Tak perlu lah gitu. Rasulullah semayang je tepi Aisyah dalam keadaan Aisyah datang haid. Okey, baik.
Hadis ini juga menunjukkan bahawa harus solat dengan kain atau pakaian yang sebahagiannya berada pada orang yang solat dan sebahagiannya lagi berada pada wanita haid. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada sedikit perincian, iaitu janganlah perempuan saat itu dia tindih kalau ada darah keluar lah. Janganlah dia tindih di atas kain, yang kain itu menanggung najis kemudian berhubung pula dengan orang yang solat. Itu pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah ni berlaku khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Kemudian hadis ke-38. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-mahid fa'amaraha kayfa taghtasilu qala khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha qalat kayfa atatahhar qala tatahhari biha qala kayfa qala subhanallah tatahhari fajtadabtuha ilayya faqultu tatabba'i biha athar ad-dam. Ada seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya daripada haid. Seorang perempuan dia datang haid. Lepas tu sampai masa dia nak mandi. Lepas tu ditanya Rasulullah, kan ya, nak mandi. Baginda menyuruhnya bagaimana cara dia mandi. Rasulullah boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya cara mandi dan memerintahkan supaya dia mandi dengan cara tersebut. Baginda berkata, lepas mu mandi, ambillah sepotong kasturi dan bersucilah dengannya. Ambil sepotong kasturi, buat guna bersuci dengannya. Wanita itu bertanya, bagaimana aku bersuci dengan kasturi? Dah kena bersuci kan dengan kasturi? Baginda menjawab, bersuci lah. Wanita terus bertanya, bagaimana caranya? Baginda berkata, subhanallah, bersucilah. Aisyah ada. Aisyah kata tak faham orang ni. Aisyah pun tarik, sama-sama puang tak apa lah, sama-sama puang. Lalu Aisyah menarik wanita itu mendekat dan aku berkata, ikutkan dengan kasturi itu pada bekas darah. Ambil kasturi, letak pada tempat keluar darah. Sebab tempat keluar darah tu busuk, maka wangikan dengan kasturi. Jadi antara perkara yang disunatkan adalah seorang perempuan mewangikan tempat keluar darah dengan kasturi. Cuma kasturi di zaman kita ni adalah kasturi yang dibuat dengan bahan-bahan yang mungkin boleh memudaratkan perempuan. Tak payah guna dah. Tapi zaman kita banyak lagi ada benda macam-macam lah. Orang puan tahulah, kita orang lelaki tahu kalau benda-benda gini. Baik. Faedah ringkas, hadis ini menunjukkan bahawa boleh bagi wanita untuk bertanya kepada lelaki yang berilmu mengenai hukum hakam agama, walaupun berkaitan perkara yang biasanya dianggap malu untuk dibicarakan, seperti hal-hal khusus bagi wanita. Baik. Digalakkan menggunakan bahasa kiasan dalam perkara yang berkaitan dengan kemaluan. Jangan straight je. Yang kena kona-kona kot sikit. Biarlah minyak mahal pun, kita kona sikit. Jangan straight dalam bab yang melibatkan kemaluan. Disunatkan bagi wanita yang mandi selepas haid mengambil wangian dan berwangian pada tempat keluar darah. Hadis ke-39 daripada Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10 wa la naktahilu wa la nataqayyab wa la nalbasu thawban masbugha wa qad rukhisa lil mar'ati fi tuhriha idha ightasalat ihdana min mahidha fi nubdhatin min qustin wa adfar. Kami dahulunya dilarang berkabung atas kematian seorang lebih daripada 3 hari, kecuali atas kematian suami, maka kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh itu kami tidak memakai celok. 4 bulan 10 hari kami tidak memakai celok. Sebab celok perhiasan. Tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan pewarna. Pakaian yang dicelup dengan pewarna, yakni pakaian yang diwarnakan untuk tujuan perhiasan. Okey, bagi orang yang berada dalam tempoh iddah kematian suami. Sesungguhnya telah diberi kelonggaran kepada seorang perempuan ketika suci apabila salah seorang daripada kami mandi daripada haidnya menggunakan sedikit wangian. Jadi kalau orang perempuan tu dalam keadaan dia berihdad, berkabung atas kematian suami, dia datang haid, lepas tu suci, maka dimaafkan dia guna wangian untuk mewangikan tempat keluar darah. Hak tu dimaafkan. Sebab bukan tujuan untuk berhias, hanya nak menghilangkan bau busuk pada tempat keluar darah. Hadis ini menunjukkan bahawa wanita dibenarkan berkabung atas kematian selain suami selama 3 hari je. Melebihi tempoh tersebut adalah dilarang. Tempoh berkabung ihdad bagi wanita yang kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari. Sepanjang tempoh ihdad, wanita dilarang memakai celok, mengenakan wangian,
memakai pakaian yang berhias, yakni pakaian yang bertujuan untuk perhiasan atau menarik perhatian. Cuma dalam hadis ada sebut perkataan qust wa adfar, pada ada ditulis apa makna qust dan adfar. Dibenarkan bagi wanita yang berada dalam iddah menggunakan sedikit wangian pada tempat keluarnya darah ketika mandi selepas haid, bukan untuk tujuan berhias tapi untuk kebersihan dan menghilangkan bau darah. Hadis last sekali, hadis yang ke-40 daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min bi'ri buda'ah wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyad wa lahmul kilab wan natn, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Bahawa ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kami berwuduk daripada telaga Buda'ah, sedangkan ia adalah telaga yang dibuang ke dalamnya kain, darah haid, daging anjing dan sesuatu yang busuk. Di Madinah ada satu telaga nama dia Bir Buda'ah. Telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ada air. Cuma masalahnya dalam telaga Buda'ah ada tuala-tuala wanita. Dan tuala wanita kan ada darah. Ada daging anjing, bangkai anjing. Ada benda-benda busuk yang ada dalam. Sahabat tanya, boleh tak kami nak berwuduk dengan air, dengan telaga Buda'ah? Baik. Cuma untuk kita faham kenapa ada tuala wanita padang telaga tu, orang masyarakat Ansar pergi buang ke? Okey, bukan pergi buang. Dalam nota kaki tu ana ada tulis. Ana ada petik dalam satu kitab Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih. Ana ada petik sebenarnya para sahabat buang di belakang rumah. Apabila datang hujan, maka hujan membawa perkara tersebut kepada telaga Buda'ah. Sebab telaga Buda'ah duduk pada kawasan rendah. Okey, baik. Dalam nota kaki anda ada cerita perkara tersebut. Anda nukilkan sebahagian daripada kitab yang menjelaskan hal itu. Jadi apabila sahabat tanya lagu tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, air yang menyucikan, dan air itu menyucikan. Kata al-ma'u tahur, air itu menyucikan, suci pada diri dia, dapat menyucikan perkara yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Tidak ada sesuatu yang menajiskan air. Jadi maksudnya air itu boleh diguna. Cuma ijma' ulama mengatakan melainkan sekiranya najis mengubahkan sifat air. Melainkan najis mengubahkan sifat air, barulah tidak boleh guna air tersebut untuk menyucikan, kerana air itu adalah air buta najis. Selama mana air itu tidak berubah, maka air itu suci lagi menyucikan. Faedah ringkas, hukum asal air telaga adalah suci lagi menyucikan. Air yang banyak, 2 kalah atau lebih, tidak menjadi najis kerana jatuh najis ke dalamnya, melainkan jika berubah salah satu daripada sifat-sifat air, sama ada warna, bau atau rasanya. Berdasarkan zahir hadis ini, tengok berdasarkan zahir hadis ini, dapat difahami bahawa sebahagian wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kain, yakni tuala wanita, untuk menahan darah haid. Cuma nak cari hot jenama sekarang ni tak ada lah. Maksudnya pakai jugalah, sebahagian perempuan pakai, tapi bukan semua perempuan pakai. Sebab tu ada sebahagian perempuan hok dak pakai saat ni tu, dia ada pakaian haid dia, ada baju haid dia. Baik. Jadi ada sebahagian perempuan pakai, pakai untuk menghalang darah mengalir mata rawa. Berdasarkan zahir hadis ini dapat difahami bahawa sebahagian para wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membasuh tuala wanita terlebih dahulu sebelum membuangnya. Ini menunjukkan bahawa dibolehkan bagi wanita membuang tuala wanita pakai buang yang terkena darah haid itu ke dalam tempat pembuangan sampah tanpa perlu membasuh terlebih dahulu. Bahkan tidak terdapat sebarang dalil yang menuntut untuk membasuh tuala wanita pakai buang sebelum dibuang. Okey. Di tempat kita, ramai orang buang apabila dia pakai pad dia tu kan. Betul tak? Betul tak orang istilah dia, biarlah. Ni tuala wanita dah. Bahasa tu sikit lembut sikit. Lepas tu dia pun nak saling, ada orang dia akan basuh darah. Dan dia ajar anak-anak dia pakai basuh darah. Basuh darah. Dah apa basuh darah? Dia kata kita buang ngata kat gigi, jin jilak lah makan. Dia fitnah jin pula. Jadi itu yang dibuat. Okey, kita tak membincang lah awak nak buat tu bab awak lah. Cuma kita nak bincang, adakah ada tuntutan
Ha. Adakah ada tuntutan agar dibasuh terlebih dahulu? Asal itu kita nak bincang. Berdasarkan zahir hadis ni, tuala wanita yang ada darah haid saat itu pas laga budaah, jadi bermakna sebahagian daripada sahabat dia buang belakang rumah gitu je tanpa basuh terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahawasanya membasuh tuala wanita setelah daripada kena darah haid, hak yang tuala wanita hak yang pakai buang tu lah, bukan hak yang boleh ya, ada hak yang bukan pakai buang tu kan. Hak bukan pakai buang basuhlah, nak pakai pula. Ni hak yang pakai buang. Tidak wajib basuh terlebih dahulu. Bukan sunat basuh terlebih dahulu, bukan wajib basuh terlebih dahulu. Dia nak basuh ikut awak, nak basuh tu pasal awak. Ha. Cuma nak rakyat tidak ada tuntutan basuh terlebih dahulu. Tu maksud yang ingin Aba sampaikan. Okay, kemudian habis 40 hadis. Jadi hadis yang belakang ni, sesi yang ketiga ni yang baca cepat sikit. Campur tadi yang mengatuk kau ni. Mengatuk. Kebetulan malang tadi dah nak tidur molek. Duduk sebentar, orang ni mari. Orang daripada Besuk mari. Orang daripada jauh-jauh mari. Mari jadi kena layang tamu sampai pukul 1, sampai pukul 2. Tapi ada kot ngatuk sikit ya, saat ni. Tapi ngatuk masih lagi boleh cover lah. Tapi tak maaf banyak dah. Minta maaf banyak. Ngatuk sikit saat ni. Jadi kita habis dah. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada petang yang mulia ini. Jadi Ustaz Mang tidak sabar dah nak buat cabutan bertuah emas. Ustaz Mang emas petang ni. Jadi hamba rasa di sini dululah pertemuan kita menakserah kepada Ustaz Mang. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Terima kasih kita ucapkan kepada Hadir Ustaz Abu Musamah Muhammad Anafiah dan Hussein di atas dakwah yang telah disampaikan sepanjang hari ini, dan alhamdulillah kita dapat habiskan 40 hadis berkaitan dengan hukum hakam darah wanita. Jadi hak belakang tu kena baca semula lah. Belakang tu kena baca semula. Mungkin kena buat dakwahan tu insya-Allah. Jadi seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Wan Badawi Hisham dan juga